3, 2 dan 1. Kak. Minta maaf kak, kita nak pinjam masa sedikit. Kita nak buat challenge kak. Tapi sebelum tu boleh saya tahu tak nama kak dulu? Nama Kak Sofia. Oh Kak Sofia. Kak Sofia nak join tak challenge ni? Challenge apa tu? Okey kak, dalam masa seminit kita masuk spin mat ni. Akak ambil apa je yang akak nak. 99 laju payung kak. Akak nak ataupun tak? Of course lah nak. Benda free siapa tak nak. Kalau macam tu jom kak. Kak, dalam kiraan 3, 2, 1. Ambil kak. Laju kak. Jangan tak laju. Sebab apa? Sebab kita payung. Akak memang suka memasak ke? Tak lah sangat tapi untuk stop. Kita nak payung barang-barang masakan yang akak nak. Okey kak, lagi berapa second kak? 6, 5, 4, 3, 2 dan 1. So kak boleh saya tahu akak kerja apa kak? Akak kerja biasa je. Dia kerja office je. Kerja admin. Oh, so akak rasa berbaloi akak ni? Berbaloi. Sangat berbaloi. Lebih daripada mencukupi lah. Memang lebih lah. Lebih sangat-sangat. Semalam laju dah payung akak ni. Apa feeling akak? Ada apa-apa sedikit ucapan pun boleh? Akak rasa macam terharu. Happy sangat-sangat sebab tak pernah dapat macam ni. Join challenge macam ni. So ini first time. Memang best sangat-sangat. Benda free kan. So anggap ni rezeki. So benda free ni rezeki jangan tolak. So kita kena grab laju-laju. Terima kasih kepada yang 99 and yang challenge ni. Terima kasih sangat-sangat. I really appreciate. Weh, nak join Sapu Laju ke? Senang je weh. Korang follow je akaun social media kita orang sebab semua maklumat, semua update lokasi dah ada dah dekat situ. Kalau korang takut orang lain dulu join daripada korang, korang terus follow akaun Telegram group kami sebab